Untuk video kali ni, Alin nak tunjuk cara tutup dengan kita punya kerusi ni pula. Selalu ramai tanya Alin macam mana nak tutup. Susah lah nak tarik kain dia ni, ketat lah. Macam ni Alin nak ajar satu persatu dekat korang. Okay, first, Abang kena cabut dulu dari bahagian atas. Cabut bahagian bawah. Lepas tu lipat kain ni macam ni tau. Lepas tu Abang cabut dia punya kaki. Lepas tu masukkan ke dalam beg semula. Masukkan kain ni. Dah siap, jom balik.